Ini dia guys, Griffin 205. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Pusing, Perak, sempena majlis perlancaran M-Force Smart Shop Yunloi Motor Pusing, Perak. Ni sebenarnya dah dilancarkan Griffin 205 ni dah dilancarkan semasa Malaysia Bike Show dekat MAEPS. So sekarang dia dah official sampai dekat kedai lah. Griffin 205 ni adalah skuter yang dikuasakan dengan enjin 1 silinder 198cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 19.5 horsepower guys. Tangki petrol 11 liter. Ini korang tengok, seat dia pun cantik, design seat dia. Kompartmen bawah seat pun cukup besar guys. Sistem suspension hadapan menggunakan telescopic fork. Sistem brake depan dan belakang menggunakan disc datang dengan ABS. Sistem suspension belakang menggunakan dual shock. Dan of course, enjin dia tadi saya cakap 198cc menggunakan sistem CVT automatic. So ini dia guys, design Griffin 205. Macam dah nampak ada winglet guys kat tepi tu. Nampak ada winglet. Ada winglet color merah. Paparan meter full color TFT meter guys. Dan ini design lampu belakang dia. Full LED lampu belakang. Dekat belakang pun ada winglet. Menggunakan sistem kunci keyless. Korang tengok ni ada motorcycle connect. Maknanya boleh connect dengan Bluetooth handphone korang. And kompartmen sebelah kiri pun ada, kecil je lah. And ada charging port dekat dalam tu guys. USB Type A dan juga USB Type C. Platform kaki dia pun okey lah, not bad. Saiz rim dia guys, depan dan belakang 14 inci. W Moto Griffin 205. Harga jualan bermula daripada RM8,888 sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat mana-mana cawangan M-Force Smart Shop yang terdekat dengan korang. Dekat Perak ni, Yunloi ni yang kedua. Ada 2 biji je. Ni yang kedua. Tak payah pusing-pusing. Tak payah pusing-pusing sebab dia memang dekat pusing. Baik, Assalamualaikum.